English Premier League EPL Review Matchday yang ke-28. Untuk minggu ini, perlawanan tumpuan bagi diriku adalah Arsenal menentang Chelsea. Untuk perlawanan yang ke-29, Arsenal menerima kunjungan Chelsea. Recap ringkas sahaja untuk perlawanan di antara Arsenal menentang Chelsea ni. Perlawanan ni berbeza Kalau perlawanan yang lepas Spurs lawan Arsenal tu seronok sikit, tapi perlawanan kali ini aku sejujurnya agak boring sikit lah kot. Disebabkan apa? Disebabkan ketiga-tiga gol dalam perlawanan ini semuanya hasil daripada corner kick. What the heck? Daripada separuh masa pertama hingga separuh masa kedua, kebanyakan bola dipegang oleh Chelsea, tetapi ianya cuma berlega di kawasan back four. So korang boleh bayangkan perlawanan ini sebenarnya agak slow, kecuali setelah bola itu dikawal oleh Arsenal. Kita baru nampak dia laju sikit sebab Arsenal nak menyerang lah kan. Jaringan pertama Arsenal hadir pada minit ke-21 hasil jaringan Saliba, corner kick. Tapi kredit kepada Gabriel sebenarnya, satu heading yang baik, mistake daripada James, satu defense yang lemah daripada dia membuatkan Gabriel boleh tanduk dan bola tu sampai kepada Saliba dan Saliba heading terus gol. Jaringan Chelsea hadir pada penghujung separuh masa pertama, yang ini on goal guys. Corner kick diambil oleh James, terkenalah seorang pemain Arsenal yang diberi nama Hincapié dan bola tu terus masuk ke gawang gol Arsenal. On goal. Masuk separuh masa kedua, aku mengharapkan perlawanan ini lagi rancak, tapi tidak guys, lebih kurang je daripada separuh masa pertama. Jaringan kedua Arsenal hadir pada minit ke-66 hasil tandukan daripada Timber. Perlawanan ini dicemari dengan satu kad merah Neto setelah beliau menjatuhkan Martinelli. Okey, itu adalah sedikit recap untuk perlawanan di antara Arsenal menentang Chelsea. Apa yang lebih penting guys, ini adalah kedudukan semasa untuk EPL. Sebenarnya untuk game kali ini boleh dikonsiderkan sebagai perlawanan yang penting untuk Arsenal, memandangkan Manchester City menang dengan Leeds. So Arsenal tak boleh kalah. Satu lagi game yang menarik yang mana Manchester United meneruskan lagi win streak. Bila nak kalah MMU ni So macam mana guys, dengan berbaki lebih kurang ada 10 minggu lagi mungkin, adakah tahun ini tahun Arsenal? Apa komen korang?